Okay, cikgu. Boleh kita nak mulakan, cikgu? Eh, Cikgu tengah trade lah. kalau nak trade, daripada kalau nak live, aduh. Okay. So, saya serahkan live hari ini pada Cikgu Mali untuk kita mulakan sesi perkongsian. So, live webinar kita hari ini bermula pada jam 8 malam sehingga 9.30 malam nanti. Okay. So, harap anda dapat perkongsian daripada Cikgu pada hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita jumpa lagi webinar kali ini. Semua tengah sibuk nak trade. Ini jadi masalah pada kita bila buat webinar masa market berjalan. Okey. Okey, ini GBP USD. GBP USD macam mana? Semalam kita tengok ada satu pergerakan yang besar di mana pergerakan kejatuhan ni adalah disebabkan news apa pun tak tahu. Saya rasa ada sesuatu yang berlaku. So, maknanya dia datang daripada ekstrim, arah kukuh, re-entry, arah kukuh naik buat re-entry lagi. Ni dia buat momentum. Okey, kalau dah jadi momentum pada time frame 4 jam ni, jangan lepas kita tengok pada daily. Daily dah sampai pada low BB. Dan kalau kita tengok pada weekly, okey, area weekly ni kita tahu re-entry dia. Adakah re-entry ni dah siap ke belum? Maknanya kita kena balik. Saya banyak pada multi time frame lah hari ni. Balik kepada time frame bawah pada dia, adakah sedang berlaku setup? Dia kalau berlaku setup ni dua perkara yang sedang berlaku. Pertama sekali macam keadaan sekarang melakukan rejection atau dia membentuk ekstrim seperti ini yang sebelum ni kan. So pergerakan untuk kenaikan ini disebabkan re-entry weekly ni, daily ni melakukan rejection. Okey. Tetapi di 4 jam dia masih di bawah mid BB disebabkan momentum. Okey, dia masih dalam keadaan re-entry. Kalau nak tahu pergerakan kenaikan ataupun tak ni, maka kita kena tunggu pada mid BB. Kalau dia breakthrough mid BB maknanya pergerakan rejection di daily ni valid. Sebab kenaikan daripada ekstrim ni naik untuk membentuk arah. Okey, bila berlaku arah maknanya dia membalikkan daily ni punya arah kukuh untuk mencari re-entry balik. Kita kena tengok benda ni. Sebab datang daripada candle-candle yang tidak ada momentum ke atas ni. So, dia buat arah kukuh dan 2 kali arah kukuh. Adakah arah kukuh ni akan naik untuk membentuk re-entry hari ini ataupun besok? Ini payah nak predict benda ni. Cuma kita kena tunggu dan lihat lah. Sebab apa? News hari ni pun agak antara news yang besar kan. Jadi kita kena hati-hatilah kalau nak trade dengan news ni. Tapi sebaiknya pada saya kalau nak trade juga hari ni dengan setup-setup yang ada, saya lebih prefer lepas news lah. Boleh ambil risiko, tapi risiko ni kalau kata nak masuk re-entry sell 4 jam di daily ni, so pergerakan kalau kita masuk sekarang kita ada 20-30 pip ini stop loss 4 jam sebab mid BB. Okey. Jauh daripada MA5 dan MA10. Itu saja. Kalau mid BB dekat MA5, MA10 tu senang. Kalau candle close atas mid BB dia bertukar menjadi candle arah, maka kita dah tahu dah. Kita kena cut loss. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dominant candle masih lagi di 4 jam yang membentuk momentum. So, dia balik untuk membentuk re-entry. Kemungkinan dia akan melakukan penurunan ni. Lakukan penurunan untuk membentuk MACD dan
nak validkan ekstrim pada daily ni. So daily tak ada ekstrim, daily ada rejection sahaja. So maknanya pergerakan ni kemungkinan dia boleh reject balik kenaikan ini dengan memvalidkan re-entry 4 jam untuk melakukan penurunan, atau 4 jam ni dia boleh meneruskan perjalanan kenaikan dia. Okey. Dia naik untuk membentuk candle arah kukuh. So dekat sini kena hati-hati. Kalau dia naik untuk membentuk candle arah kukuh, maka penurunan ni dia akan turun semula untuk membentuk re-entry sahaja. Macam ni. Atau dia terus daripada re-entry ni turun untuk membentuk MHV dan membawa daily ni, menjadikan daily ni sebagai candle yang akan membentuk orang kata apa, ekstrim. Itu je. So kalau ditengok di 1 jam dia dah melengkapkan struktur buy, ada arah kukuh, dan sekarang struktur buy ni dah pun habis, dia jadi extreme sell yang reject pada MA50. So bergantung sama ada 1 jam ni akan terus membentuk momentum baru melakukan perubahan pada trend. Kalau dia membentuk momentum baru untuk perubahan trend, maknanya 4 jam akan membentuk candle arah kukuh. Itu kena hati-hati. Bab-bab ni kena hati-hati. Sebab dalam keadaan sekarang ni, market sedang menunggu news. Satu dunia orang tunggu news sekarang ni. Siapa yang trade sekarang ni. Keadaan sekarang ni, keadaan yang orang kata apa, waspada. Kena berhati-hati. Berwaspada. 15 minit lagi news. Semua dah tak boleh tahan. Okay, you all kalau dengar tong tu, jangan terikut-ikut. Sebab saya ubah saya punya position. Okay? Ada soalan-soalan? NZD CHF is for DE weekly re-entry sell. Okay, banyak pair-pair yang you all tanya ni kadang-kadang saya tak tengok. Muhammad Razif, Waalaikumsalam. Cikgu bila nak buat kelas kat Sabah, insyaAllah nanti bulan 6 ke bulan 7 ke bulan 8 kita akan ada. Okey. Untuk yang tak memulakan entry sebelum news macam ni, better stay out lah. Saya rasa sebab dalam keadaan sekarang ni, market tak menentu lagi. Dan news pula adalah news-news yang besar. Jadi lebih baik stay out. Okay, kita tengok Euro USD, apa cerita Euro USD. Euro USD kalau weekly, momentum re-entry. Okay. Dia melepasi MA5 dan juga MA10, tapi dia stay di atas MA10 weekly. Daily maknanya daily dah ada momentum, tapi momentum yang tidak melakukan perubahan pada trend. So dia dah mula nak buat reverse candle untuk membentuk ekstrim. Adakah dia meneruskan perjalanan malam ni? Benda-benda macam ni kadang tricky. Datangnya daripada struktur lengkap. Dia berbeza dengan GU. GU dia masih belum ada tanda-tanda yang mengatakan momentum. Belum ada momentum dan belum ada ekstrim. Kita tengok GU. Sekejap kita buat perbandingan dua pair. Okay. Ini GU, ini EU. So kalau kita tengok EU dan GU. EU dia dah melakukan momentum
Dan proses dia adalah sekarang untuk buat reverse candle ataupun dia buat continuation, tapi rejection dia pada MA50. Yang GU daily ni pula, dia tak jadi momentum dan dia belum menjadi ekstrim. So, ini dua benda berbeza. Tapi kalau nak ikut lengkap structure adalah structure Euro. Okay? Dibandingkan dengan GU. So, kalau Euro 4 jam dan GU 4 jam. Euro 4 jam dia dah lengkap. Kekuatan momentum dia naik untuk membentuk re-entry dan penurunan semula dia ni tak melepasi lagi. Kalau GU dia baru ada kenaikan, dia tak lakukan penurunan lagi. Dan GU di level yang orang kata apa masih re-entry. Tapi kalau EU dia dah melakukan re-entry dan melakukan penurunan tapi tak boleh nak meneruskan perjalanan dia tu. Okay? Baik. Okey, dan begitu juga dengan you di time frame 1 jam. Berbeza dengan time frame 1 jam di GU. GU dah sampai top BB, melakukan ekstrim, reject 50. Yang EU ni, dia hanya melakukan rejection. Jauh daripada keadaan di MA50. Dan sekarang, pergerakan sekarang adalah dijalankan oleh arah kukuh. Kedua-duanya melakukan arah kukuh tanpa ada momentum. So, mana pergerakan dia, kita kena tunggu dan lihat. Kalau nak masuk, risiko dia ada. Boleh masuk, tetapi stop loss kena tight. Kadang-kadang dalam keadaan sekarang ni, orang kata apa? Bila kita letak stop loss, setengah-setengah broker tu dia ada slippage. Dia drag kita punya stop loss. Maknanya kalau kita target loss $50 ataupun 50 pip, kadang-kadang jadi 100-150 pip, dia drag. Sebab kelajuannya market, pergerakan market masa news ni. MT4, MT5 ni sebagai guide, tapi price yang done adalah di exchange, di exchanger. Jadi maknanya kadang-kadang MT4, MT5 ni dia tak sempat nak catch up. Sebab tu kita kena slippage ataupun kena orang kata apa, stop loss kita tu dia drag dan stop loss yang banyak. Kena hati-hati lah. Berapa minit lagi? 10 minit lagi. Stress. Ada soalan lagi tak? 10 minit news. Semua fokus pada news. Dia tak fokus pada apa yang ni. Kita nak tengok apa sekalipun, kita tengok structure. Saya dalam keadaan sekarang ni pun, kalau dilihat structure, kalau kita lihat pada structure, maknanya masa news ni, kalau news besar, maknanya news kita kena lihat pada time frame besar. Ini ya cerita dia. Okay? So, nak tengok news, pergerakan news, kalau di time frame kecil, selalunya kita akan nampak candle-candle yang panjang. Jadi kita lagi mengelabak. Tapi bila dalam keadaan news macam ni, bila kita tengok time frame besar, maknanya kita tahu apa yang datang dan ke mana market tu nak pergi kan. So, di situ baru kita boleh nampak setup ataupun signal yang akan berlaku selepas news ataupun semasa news. Kita kena tengok benda tu, tak boleh tengok di time frame kecil. Kalau tengok di time frame kecil, maka kita akan koyak nanti. Jangan risau. Pasti koyak kalau tengok time frame kecil.
Okey, sekarang kita tengok EU dan GU, satu di time frame daily, satu di time frame 4 jam. Ni sekejap je lagi. Kan? Beberapa minit saja lagi. So, pergerakan-pergerakan yang akan menampakkan volatility market. Apa ni nak cerita? 7 minit lagi. News ada 7 minit lagi. So, maknanya kalau kita tengok pada keadaan sekarang, consumer price index ni maknanya dia strong berbanding bulan lepas. Month to month on April kan. So, kalau tengok food and energy ni pun strong daripada 0.1% kepada 0.3%. Okay. Bulan April, year per year, month per month ni. Consumer overall, consumer price index 320 dengan 319. So, maknanya nampak macam US tu strong lah. Kalau US tu strong tu maknanya lain-lain currency tu akan koyak lah. Tapi indeks hati-hati kalau di indeks. Okay. Perjalanan gold cantik dah lah. Gold ikut setup cantik. Tapi masa news sekejap lagi saya tak tahu nak cakap apa. Okay. Kau nak tengok gold? Nak tengok gold, kita bubuh gold. Mesti Tengok nak gold. tengok cikgu. Ha? Mesti nak tengok tu. Semua dah resah Okay. gelisah dah lagi 6 minit 6 minit lagi. Okey, kita tengok gold. Kita tengok gold time frame besar dan time frame kecil. Ada yang dah tutup. Dia ke tutup tu. Okey, kalau gold kan dah ada momentum, ada re-entry 4 jam. Pastinya 1 jam mesti berada di top BB. Dia dah, kan saya dah cakap. Nak tengok kekuatan gold ni bila ekstrim yang mengikut trend disebabkan re-entry trending. Di time frame 1, maknanya time frame 2 sampai pada top BB. Time frame 3 mesti ada MHB. Dia dah 2 kali dah buat rejection di top BB. Maknanya momentum ni. So kalau nak trade gold tak boleh nak tengok time frame kecil lah. So kita tengok 4 jam dengan 1 jam. Ataupun nak tengok daily. Okey, daily ni disebabkan weekly. Okey, hati-hati. Weekly ni masih pada saya masih belum jelas mengatakan untuk kenaikan. Dia masih dalam orang kata apa, setting up untuk membentuk re-entry setelah ada momentum turun untuk membentuk re-entry weekly, maka daily pasti ada rejection low BB ataupun extreme. Itu dua benda yang pasti kita tunggu kan. So disebabkan struktur lengkap daily ni membentuk arah kukuh. So maknanya candle meneruskan untuk mencari low BB kan, dan 4 jam juga membentuk momentum dan re-entry yang dah pun melakukan momentum perubahan pada trend berjalan pada zone zero loss ni. Ini bermulanya zone zero loss. Dan zone zero loss ni cantik sebab pada saya 4 jam ni dia datang daripada struktur lengkap. Extreme, TPOJ, MHB, arah, re-entry ni momentum, re-entry, momentum lagi re-entry kan. Dia continuation untuk pergerakan ni, tengok ni. Masa dia melakukan re-entry kan, lepas tu pada time frame kecil pasti berada di top BB. So, dua benda yang selalu berlaku. Kalau ekstrim ataupun rejection pada top BB, so memvalidkan perjalanan ataupun setup time frame besar dia. So, maka kalau nak ikut boleh, kalau tak nak ikut pun tak apa, disebabkan orang kata apa, news besar. News besar, pergerakan tu kadang-kadang dia spike atas bawah, selepas setengah jam, selepas 15 minit baru dia settle down kan. So kena hati-hati lah kat situ. Okey, berapa minit lagi?
3 minit lagi. Jadi, sama-sama kita tengok cat. Saya tak ada nak cakap abai sekarang, sel sekarang tu tak ada daripada saya. Saya memberi education, pembelajaran, signal setup, bagaimana struktur terbentuk, ke mana arah dan hala tuju pergerakan market. Itu saja. Jangan berharap pada saya, okey masuk buy sekarang, masuk sell sekarang, full margin sekarang. Tu sendirilah mau jawab nanti. Okay? 2 minit lagi. 1 minit setengah. Countdown. Countdown tu boleh nervous cikgu. Orang nervous APCPID. apa? Letak. Kalau masuk tu letak stop loss, letak TP. Tapi kena ingat, bila news besar, stop loss akan selalunya dia drag. Itu jadi masalah. Dan kalau lot dan margin tu okey, InsyaAllah selamat. Jaga MM lah. Lain tak dapat. Stres. Tenang. Tenang. 1 minit. Dah set BE cikgu, separuh dah ambil. Beberapa second lagi. Index fly dah. So dia. Oh ni gue tak bergerak ke? Dah berapa gerak? Merah. Dia target 0.3 keluar 0.2, target 2.4 keluar 2.3. So maknanya tak bergerak lah FNGT ni. Tak bergerak. Tak bergerak sikit kan? Okay. Ada bunyi ke? Lah account biasa-biasa je. Bila stop loss saya tadi yang tu, GU. Saya masuk balik. Sebab dia masih di re-entry 4 jam. Account copy trade saya pun tak jalan-jalan lagi. Sebab apa ni? Saya tak nak merisikokan account. Pertama re-entry by TF kedua. Apa maksud TF kedua buat rejection atau extreme? Contoh buy TF pertama, re-entry buy TF kedua reject. Line low BB ke atau reject MA 510. Okey, dia macam ni. Kalau re-entry tengah trending, re-entry tengah trending macam ni. So maknanya
Dominant candle momentum naik untuk membentuk re-entry. Ini TF pertama. TF pertama selalu kita tengok pada re-entry ketika trending. TF pertama ni tak semestinya 4 jam. Ada kala TF pertama ni dia melakukan trending di time frame daily, maka kita ambil daily itu sebagai TF yang pertama. TF yang kedua macam ni sekarang 4 jam. TF kedua ekstrim. Mestilah berlaku ekstrim atau melakukan rejection macam ni, dia tidak jadi momentum. Okay? Tapi dia sampai pada top BB. Dia berada di top BB. Dan TF ketiga adalah TF 15 minit. Dia membentuk structure MHB. Itu TF ketiga, gabungan 3 time frame macam ni. Ni X-ray, TPYG, MHB ni. So lepas tu candle semua berada dalam BB. Perjalanan ni dilakukan ataupun berjalan melalui struktur-struktur yang dah dia ada. Continuation dia punya perjalanan tu dengan setup di time frame besar. Betul, bergantung pada signal. Sebenarnya kalau nak tengok TF pertama, aduh dia makan stop loss saya, dia tinggal jarum. GU sayangnya. Hmm. Mana boleh nak concentrate mengajar tadi ni? Selalunya CPI hari Rabu malam Khamis, hari ni pula kita rasa malam Rabu. Ya, betul. Kita dah cari. Okay. So kalau kita tengok balik GU, okay? GU naik, reject body. Shadow. Kena stop loss. Spread. So, turun tengah jauh. Tak sakit hati macam tu. So, dalam keadaan sekarang, dia membentuk re-entry pada time frame besar dan dia berada di top BB pada time frame kedua. Ini yang soalan tadi. Ya. Macam mana nak tahu MHB tu valid? Saya kurang faham pasal MHB. Apakah kena filter guna MTF? Semua setup multi time frame, dia kena guna minimum 3 time frame. Bila 3 time frame, maknanya ketiga-tiga time frame tu dia memvalidkan antara satu time frame dengan satu time frame. So, maka kena kenal dan kena tahu apa itu X-ray, apa itu TP wajib, apa itu MHB, apa itu re-entry. Baru kita tahu yang mana satu sedang berlaku pada time frame mana. Kalau kata re-entry 4 jam, 1 jam ekstrim ataupun rejection. 15 minit mestinya MHB. Dalam keadaan sekarang ni 15 minit buat apa? 15 minit dia tak buat MHB, dia buat double extreme. Valid tak ekstrim ni? Double extreme ni. So nak kena tunggu confirmation pada time frame ni lah. Kita nak kena tunggu validnya ekstrim ini dulu. So yang mengatakan ekstrim, double extreme atau triple extreme ni. Tunggu lah. 2 minit lagi. 3 minit lagi market close. Candle ni close. Adakah dia buat reverse, retest untuk meneruskan perjalanan, membalikkan 1 jam punya rejection ataupun
rejection pada MA50 ni, ataupun dia turun untuk membentukkan ekstrim kedua kalinya dan membalikkan re-entry di 4 jam ni. Tak, tiga bang. Okay, ada soalan lagi? Inilah candle terlajak di TF kecil kan dulu. Kat TF kecil yang terlajak tu sebab kita tengok satu time frame. Kalau kita tengok time frame yang atas pada dia ketika sedang membentuk signal, kan, so maknanya kita tahu benda tu terlajak di time frame kecil kerana time frame besar punya signal. Momentum di time frame 1 jam contoh kan, momentum time frame 1 jam. Lepas tu kita tak tengok adanya arah kukuh ataupun momentum juga di 4 jam. Jadi kita masuk di 1 jam. Disebabkan 4 jam juga ada signal momentum ataupun kena arah kukuh, maka 1 jam dia naik melepasi 1 jam kerana dia mencari setup di time frame 4 jam. Itu yang kadang-kadang kita tengok kenapa dia terlajak di 1 jam. Terlajak 1 jam sebab 4 jam ada setup. Ada signal, sorry. Ada signal dia nak naik tu untuk membentuk setup di 4 jam. Okay. Gol apa cerita? Dia tengok gol. Dia gol. Ada yang sell gol lah. Dia masih kekal di atas MA50 dan dia cuba untuk membentuk apa momentum perubahan trend. Kita ada 18, 19 minit, 20 minit lagi untuk 1 jam punya closing. Selagi dia tidak close di atas mid BB, maknanya dia tidak membentuk candle arah kukuh. Maka berhati-hati. So, kalau macam keadaan sekarang gold ni, walaupun dia melakukan ekstrim yang dia orang duk bercakap lubang lah, longkang ke apa semua, tapi kena ingat kekuatan penurunan dia adalah low BB. So, selagi tidak ada yang menunjukkan kekuatan penurunan, dia membentuk kekuatan penurunan, maknanya momentum di low BB, maka di situ masih belum mengatakan jelasnya market akan melakukan penurunan. Kena ingat yang tu. Sebab kalau kita ambil kira gold ni, kita boleh kata dia melakukan rejection pada low BB. Dan kemungkinan kalau ni boleh juga dia naik untuk membentuk re-entry sebab dia adalah kena arah datang ekstrim, TPYG, MHB, arah. Baru arah yang pertama untuk daily kan. So maka hati-hati boleh melakukan kenaikan untuk membentuk re-entry. Mungkin besok
Lepas tu baru dia turun untuk membentuk ekstrim. Ni cycle ni kena tengok betul-betul. Naik, tu membentuk re-entry. Lepas tu turun semula untuk membentuk ekstrim. Begitu. Tapi kalau 4 jam meneruskan perjalanan dan membentuk momentum, maknanya dia akan membentuk ekstrim dulu sebelum dia naik buat re-entry. Kalau ekstrim dulu, maknanya dia membalikkan re-entry weekly. Ini cycle tu kena tengok. Okay. Sekarang 1 jam pun tak boleh nak penetrate untuk membentuk momentum. Mungkin lewat sikit ke kita tak tahu. Tengok keadaan. Okay. Okay. Dah close apa tu? Fauzi MD. Betul ke double extreme lagi kuat berbanding MHB? Dia macam ni lah. Double extreme ni kadang dia jadi disebabkan BB yang mendata tu kecil. Kalau MHB ni, itu structure dia. Dua-dua boleh pakai. Tapi kalau ekstrim, dia ada 2, 3, 4 bentuk ekstrim dalam intermediate saya ngajar. Ekstrim mana yang paling kuat? Ekstrim-ekstrim ni yang berlaku berulang kali ekstrim, double ekstrim atau triple ekstrim disebabkan BB mendata. So, empat-empat ekstrim ni kita kena kenal pasti ekstrim mana yang kuat. Kenapa ekstrim itu boleh menjadi ekstrim yang kuat? Dia kena ada perbezaan dia di situ. Okay? Index. Dah 4 jam re-entry buy memang gila bang. Lepas tu dah habis. Dia nak buat double extreme di 1 jam. Disebabkan TF atas ada MHB. Dia MHB ni di dalam ekstrim dan di dalam re-entry. Dia jarang jadi MHB di 2 time frame yang berbeza. Dia jarang. Payah nak jadilah sebab sikon dia macam tu. Satu re-entry, satu ekstrim, satu MHB. Kadang-kadang pada MHB tu dia tak jadi MHB, dia jadi double extreme disebabkan BB yang mendata pada time frame yang ketiga tu. BB yang mendata. Hmm.
Okay. Dalam keadaan sekarang ni macam goal ni kan. Saya kita bukan masalah analisa bila Sekarang ni keadaan ini yang saya nampak dia arah kukuh dia lakukan dia berlaku pada rejection. Kemungkinan akan kenaikan disebabkan 1 jam juga tidak memberi laluan untuk cross melepasi MACD. Dan 4 jam juga re-entry dia tidak lagi melepasi MA510 low. Yang ini yang selalu berlaku bila kita overconfident. Ini confirm, ini confirm. Sedangkan biar market yang confirm. Kalau ada contohnya ada siapa-siapa yang dah ada re-entry, ada masuk kat entry tu, kat pucuk ni ada entry, reverse retest dia masuk, maka you letaklah BE. Kalau rasa market akan melakukan penurunan atau terjunan ke lewat nanti kan. Sebab sekarang 15 minit ada momentum, ada re-entry. Adakah continuation 15 minit ni membentuk momentum baru? Itu kena tengok. Kalau 15 minit membentuk momentum baru mungkin ada chance dia nak turun lebih jauh. Okay. So, kita boleh monitor time frame kecil. Kalau 5 minit, dia monitoring macam mana? 5 minit dah buat momentum, naik buat re-entry, tapi wajib turun tak lepas, naik balik. So, kena hati-hatilah cycle ni. Okay. You kuat dollar week ni. Dekat CST ni pun dollar week lah. Dollar week, index strong, BTC 100%. Tengok lah, kita share lah. So, kalau kat sini kita nampak ni, index strong, BTC strong, gold 1 hour je yang strong. So GBP, USD average 46 below par. GBP strong nampak 67, AUD strong, New Zealand dollar juga strong. So maknanya pergerakan GBP dengan USD, GBP menguasai. Tapi Euro dia duduk di below average. So, kalau macam tu, apa kata kita tengok Euro pada tengok GBP? Euro baru sampai top BB. Pergerakan Euro, kenaikan Euro ni untuk naik membentuk ekstrim yang mengikut trend dan re-entry di 4 jam. Kalau daily dia tak ada momentum naik untuk melakukan apa ni? Rejection daripada 50 ni. Kemungkinan akan melakukan penurunan setelah 1 jam dan 4 jam lengkap struktur dia. Saya nampak 1 hour ni kalau nak turun dia kena buat ekstrim dulu macam goal tadi. Kalau macam tu saya beralih ke peg Euro USD. Tunggu dia buat ekstrim. Kadang-kadang tak dapat nak TP yang maksimum juga kita expect.
dia turun lebih jauh tapi price patah balik. Yang keadaan yang macam ni selalunya kita tidak merujuk pada 3 time frame. Kadang-kadang kita tarik Fibo, kita kata 161 atau 261 kat level ni. Kita tunggu bagi sampai Fibo level tu sampai. Tetapi dalam masa perjalanan untuk menyampaikan kepada Fibo level tu, structure dah pun terbentuk. So maka dia tak boleh nak sampai. Structure buy daripada sell tadi tu, dia membentuk structure buy. Belum sampai pada level orang kata apa? Fibo yang kita tarik tu. Ataupun TP1, TP2, TP3 macam-macam kan. So di situ yang selalunya kita TP tak banyak tu. Sebab kita menunggu. Bila kita menunggu, kan? Bila kita menunggu untuk sampai pada tempat TP kita, tapi tiba-tiba dia dah siap structure dia. Kita tak tengok 3 time frame. Itulah yang jadinya. Okay? Dia boleh jadi extreme, dia boleh jadi rejection. Ini bergantung. Kita tengoklah. 1 hour punya candle closing sekejap lagi. Macam mana. Hebat setia to everyone. Extreme ni satu bentuk DTF tertentu pada TF bawah dan bawah. DTF bawahnya MHB secara basic. Tapi ada kalau berlaku double extreme, triple extreme, ini disebabkan BB mendatar. And ada kalanya bentuk-bentuk validation DTF atas yang berlaku setup re-entry. Kena faham betul-betul cycle market melalui sistem BBMA dan ekstrim ini banyak bentuk. Kenal pasti mana ekstrim kuat yang betul-betul boleh merubah arah secara 100%. Betul. So maknanya kena belajarlah mana satu ekstrim yang kuat, mana satu ekstrim yang tak kuat. Kedudukan tu. Okay. So, untuk kenal pasti benda-benda tu kena masuk kelas lah. Kelas yang kita sediakan untuk mengenal pasti ekstrim, double, triple, zone-zone zero loss tengah tanya, extreme diamond lah. Itu tak kena masuk kelas, kelas intermediate lah. Nak masuk kelas intermediate, you kena faham basic lah. Kelas intermediate kita buka setahun sekali bulan September. Tempat yang kita kenal pasti dah. Dan orang kata apa? Pemilihan tempat pun dah kita buat. Cuma kita belum keluarkan iklan untuk penyertaan saja lagi. InsyaAllah nanti seminggu 2 lagi kita akan keluarkan. Okay? Kita kalau TF ketiga buat struktur berlawanan, MHB berserta arah pukul, kita cut profit lain. Betul Fitri, awak memang mantap lah. Dah masuk kelas intermediate ke belum?
untuk mantapkan lagi struktur dalam struktur ni semua. Di kelas basic tu banyak saya menceritakan tentang struktur. Tapi struktur di dalam struktur yang melibatkan multi time frame tu di kelas intermediate. So, mantapkan basic, lepas tu pergi kelas intermediate. Kalau tak mantap basic, pergi kelas intermediate nanti dia jadi terpinga-pinga. Oh, saya nak tunggu indeks ni. Indeks ni 9.5 nak boom ni. Sebab dollar week. Kejap lagi 9.5 market akan melakukan perubahan arah pada indeks ni. Kita tegur. Ha, 1 jam. Slow-slow gold turun. Sebab gold dia tak siap dia punya time frame besar ni. Sebab tu kalau kita tengok tadi news besar pun dia tak ada react sangat. Time frame kecil je. Orang kata apa 5 minit, 1 minit je yang dia react. So perjalanan gold kena tengok. Kalau perjalanan di time frame 4 jam ni diteruskan, maknanya dia akan membentuk ekstrim yang mengikut trend pada time frame daily. Kalau dah lengkap struktur ekstrim mengikut trend di time frame daily ni, maknanya kekuatan kenaikan tu dia ikut weekly tau. Dia tak ikut daily dah. Sebab daily punya setup, weekly punya setup ni. Weekly punya momentum re-entry. Sekarang re-entry weekly ni tak siap lagi. Kita kena tengok yang tu. 1 hour close masih tak melepasi MACD. Target kita malam ni goal kalau boleh buat momentum, maknanya daily tu 80%, 90% akan membentuk ekstrim. Itu je. Pukul 9. Tengah jauh ni. Okay. Euro nampak momentum. Belum jadi ekstrim. Maknanya 1 jam ni masih akan naik untuk membentuk ekstrim ataupun melakukan rejection pada MA50. Kan saya cakap tadi. Ekstrim terbentuk ketika 4 jam re-entry. Ketika 4 jam re-entry. Tetapi ketika 4 jam re-entry ni ekstrim belum lagi terjadi, maka kena tunggu. Okay. H1 tu nak buat CSM full structure. Dari ekstrim, TP wajib, MHB, CSK, re-entry. Pair apa Ariel? Cool ke?
Dia kalau dari silibus intermediate, ekstrim ni, ekstrim yang mengikut trend, entry trending ni, selalunya dia jarang buat MHB. Dia tak buat TP wajib ni, dia lajak macam ni lah. Selalunya dia lajak. Dan terus dia mencari pada low BB untuk mengatakan re-entry ni valid ataupun tidak. So, maknanya pertama sekali dia punya barrier adalah mid BB ni. Adakah market akan meneruskan perjalanan dengan breakthrough mid BB? Ni BB mendata. Kalau BB mendata ni jangan duk masuk dekat mid BB. Dia punya kaedah dia lain BB mendata dengan BB trending. Kalau ketika trending kita menunggu re-entry MA 510 dan mid BB. Tapi kalau BB mendata, mid BB bukan tempat dia. Mid BB penentu sama ada top BB mencari low BB atau low BB mencari top BB. Itu beza dia. USD masih below par, bawah 50%. Kalau di GU kita nampak dia punya 1 hour tu dah melakukan momentum perubahan trend. So maknanya dia reject pada mid BB 4 jam. So maknanya akan ada re-entry pada 1 jam kita tengok di GBP USD. Tengok 4 jam. Kan saya cakap. Dia melakukan perubahan trend time frame kecil mungkin kerana daily punya nak mencari re-entry daily. Dan sekarang 4 jam masih reject pada mid BB dia membatalkan dulu. Dia orang kata apa kalau dia breakthrough mid BB maknanya dia membentuk candle arah kukuh. So kalau candle arah kukuh ni berlaku maknanya zone zero loss untuk 4 jam ni dah habis lah. Ini dah seminggu ni. Tak cukup. Ini market punya pergerakan masih belum jelas. So, kena tunggu lah. Adakah turun untuk membentuk re-entry di 1 jam ni dulu. Re-entry 1 jam. Tu bawa naik mencari. Ni pula tau. Tu bawa naik mencari daily re-entry. Tu kena sabar. Kalau ada re-entry, boleh ambil re-entry buy untuk kenaikan. Itu GBP USD. Euro USD belum siap. 1 hour pun masih belum ada ekstrim. Belum sampai pada EMA 50. Sebenarnya 4 jam re-entry hari ni kebanyakannya dia fail sebabkan dolar weak. Daripada news tadi dolar weak. Jadi lain currency take advantage daripada
Dolar yang lemah. Fine. Satu. Empat, dua, tiga. Okey. Kalau H1 momentum bermaksud daily akan sampai untuk buat ekstrim. So, akan ada CS reverse and retest mencari TP wajib di tier 1 dan turun balik buat MHB pada H4 untuk completekan re-entry weekly. Yeah. MHB D1. Dia cycle lah. BBMB punya cycle lah. Balik pada structure. Balik pada structure dia. Structure dia, kalau ada satu time frame membentuk re-entry, okay, maka akan ada extreme, akan ada MHB. Atau tak ada MHB, dia ada double extreme. Itu je, bergantung kepada BB mendatang masa time frame kecil tu. Dia buat apa? Contoh kita tengok sini. Contoh ni apa, GBP. Kita tunjuk contoh di Euro. Euro 15 minit. Sebelum 15 minit kita tanda ni. Ini setelah ada arah kukuh, dia membentuk re-entry, continuation dia. So, sekarang 15 minit kita tengok. 15 minit kita tengok ni. Dia ada ekstrim, turun buat dia matikan ekstrim ni dengan BB mendatang. Dan dalam keadaan ni juga, candle semua dalam BB. So, kenaikan ni disebabkan kenaikan apa? Kenaikan di time frame 1 jam yang ada kena arah kukuh, ada re-entry yang jelas, continuation berlaku. So maknanya, sebab tu saya kata ketika BB mendatang, jangan kalau nak mencari pada mid BB, dia antara top BB dengan low BB. Kalau dia jadi macam ni, okey. Tapi selalunya structure ni, kalau ada top BB yang melakukan rejection ataupun extreme, dia pasti akan turun. Tapi yang ini cantiknya sebab apa? Dia datang daripada struktur yang lengkap. Extreme, TPYJ, MHB, arah kukuh dan membentuk re-entry. Lepas tu dia continue naik. Dia membatalkan time frame 4 jam punya ni. Masih re-entry tapi dia batalkan penurunan ketika re-entry ni. Nampak tak? Untuk sekarang ni kalau dia nak turun, dia kena buat ekstrim di bawah MA50. Maknanya dia tidak membawa kepada 4 jam ni menjadi orang kata apa, mencari dan bertukar kepada candle arah kukuh. Kalau dia masih stay okay, momentum ni dan tidak membawa 4 jam kepada middle BB, maka zone zero loss ni masih berlaku. Cantik zone zero loss ni. Extreme tapi wajib. Extreme TPOJ MHB arah re-entry, momentum re-entry, momentum re-entry. Potensi untuk turun tu masih ada sebab mid BB ni jauh. Tapi kalau dia nak melakukan arah kukuh, mungkin 2-3 candle lagi 4 jam ni membawa pada sideway dia 4 jam dan low mid BB ni dia turun mendekatkan diri dia dengan candle maknanya. So maknanya dia akan berlaku beberapa candle kecil pada 4 jam sebab mid BB akan turun. BBMB ni bila faham struktur ataupun cycle time frame maknanya kita tahu perjalanan dia tu time frame besar ke time frame kecil ke, itu je beza dia. Maknanya itu sebabnya sampai sekarang kelas-kelas basic tu saya masih buat dan mengajar basic BBMB supaya ramai yang faham dan tahu untuk melihat ataupun nak trade menggunakan BBMA dengan cycle. Scalping ni.
Fauzi. Sekiranya TF1 ada CSM ekstrim dan pergi membentuk reentry, tetapi di TF2 juga ada CSM ekstrim dan ingin membentuk reentry juga. TF mana akan membentuk reentry dulu, adakah TF2 buat reentry, lepas tu TF1 buat reentry? Tak ada, dia macam ni. Kalau dua time frame membentuk CSM, maka time frame besar tu kita kena fokus pada time frame besar. Time frame kecil ni kadang-kadang dia turun, dia tak lengkap kerana TF besar yang akan bawa. So kalau berlaku dua time frame macam ni, so maknanya TF besar tu yang akan buat. Kadang-kadang ini benda berlaku tapi kita tidak notice. Contoh contohnya berlaku re-entry. Contohnya berlaku re-entry pada time frame 1 jam dan re-entry pada time frame 4 jam. Ni. Tengok ni. Masa tu you bantai cukup-cukup. Dua time frame yang berbeza tapi setup dia sama. Selalunya pada re-entry, dia tidak pada MHB. Kan sini berlaku re-entry punya level dan di sini juga berlaku re-entry. Area sini juga berlaku re-entry. Kan? So dalam keadaan yang macam ni, dalam keadaan yang macam ni, dua time frame yang berbeza, 4 jam, 1 jam. Tapi kedua-duanya membentuk re-entry. So masa tu sapu cukup-cukup. Senang je cerita dia. Tapi yang sekarang ni kita tengok re-entry dia yang kat sini. Top BB dia di sini. Benda yang berlaku sekarang ni. Siaran ulangan dia. Ni ekstrim ketika re-entry. Ini juga dalam proses membentuk ekstrim ketika re-entry. Dua benda yang berbeza ke benda yang sama kita tengok. Cuma sini tak lengkap lagi. Tak siap. Dia belum siap. So maknanya tunggu bagi siap. So maknanya pada saya kalau dia tidak continue dan dia bermain di area yang sama ni, maknanya akan berlaku ekstrim sekejap lagi, maknanya dia membelikkan re-entry yang mengikut trend di zone zero loss hari pertama. Maknanya sampai besok lah. Tapi nak kena tunggu dia 1 jam ni bagi siap dulu lah. Itu je cerita dia. Lagi 1 jam tak siap, dia tak confirm. Ekstrim berlaku pada time frame 1 jam ni, inilah terbentuk re-entry dia kan. Ni momentum re-entry. Ketika momentum re-entry ni dia membentuk ekstrim yang mengikut trend. So perjalanan ni bukan perjalanan 1 jam. Dia perjalanan dia adalah perjalanan 4 jam. Okay. Admin ada apa nak cakap? Saya nak break sekejap. Okey, tak ada apa je sebenarnya cikgu sebab kita ni kan. Soalannya selalunya okey, yang menang lucky draw tab tu cantik. Dia menang pasal dia tahu. Okey, Daripada cantik, FGT, cantik. FGT tu dapat tab tu. Okey, JB tu. FGT, apa ni? Tab. Okey. Okey, Amin, ada pun nak sembang ni?
Tak ada apa itu. So cikgu terus habiskan nanti sampai 9:30 kan. Betul cikgu teruskan je. Tapi cuma Nasdaq ni pergerakan dia lebih kuat, lebih jauh. So, kita tinggalkan goal. Goal tak penting lah. Dah habis jalan kita cari Nasdaq. Okay. Okey, Nasdaq Pak Jan ni ekstrim TP wajib. Dia dalam proses nak membentuk MHB. Okey, dia tak siap dengan MHB. Daily dia buat apa? Daily dia datang daripada ekstrim TP wajib MHB arah ni. Arah reentry. So kenaikan dia belum mati lagi. Okey, perjalanan dia. Cuma sekarang ni, dia di time frame 1 jam buat momentum. Adakah dia akan nak membentuk ekstrim ataupun tak? Kerana 4 jam ni. Nampak tak? Kalau kata kita tengok hari ni dah bagi awal-awal setup re-entry buy 4 jam. Di 1 jam reject. Dia tidak ada momentum. Tengah orang kata ni apa saya pun tak tahu dia orang panggil. BB bawah ni, low BB ni masuk di 1 jam ni kan. Sebenarnya maksudnya apa? Kekuatan di arah mana? Kalau kata kita tengok kekuatan ni di arah mana sekarang ni? Kat bawah ni tak ada kekuatan. Ada Telegram tak? Nak tanya sikit-sikit. Telegram Om Ali lah. Oh, Rosa. Yes, yes, satu, tab dua, tab. Tak gaji lah.
Oh, ini nak Telegram Fitri. Mhm. Terima kasih, no problem. Kiranya TF1 ada entry macam mana nak pastikan perjalanan retracement TF3 itu betul-betul dah habis. Kadang-kadang dia buat full setup di TF3 tapi sampai di MIBB dia sambung lagi perjalanan retracement. Kita kena tengok trending tu arah mana. Trending tu arah mana. Kalau trending tu arah down, kita duk buy, maka perjalanan dia tu akan jadi macam tu lah. Dia sampai MIBB, dia akan berhenti. Masya Allah. You pun fly, you pun fly. Dan 2000.